Jangan masuk. Ni, anda tak mau dengar dekat saya. Saya boleh kata agak di bawah sektor 186. Jangan cerita dia. Nanti dengar, Babi. Di bawah sektor 186. Bang. Ủa, vừa lại rồi. Ủa, gì thầy lại à? Rồi. Thấy không? Ê, mới Đây. Cái nào bên đó bạn? Cái nào bên đó bạn? Woi, busuk bohong ah, woi. Jangan langkah berita mahkamah. Angkat bisi kau, woi. Cakap apa, woi? Ini cakap tak bohong ah. Hantu ah. Stop. Kami pergi meeting dengan MB. Jangan macam ni. Stop. Wah, angju lah, woi. Jangan macam ni. Bagi masa sikit. Lagi tak cukup. Saya tahu, tapi kami sampai tengok banyak pokok yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Kita berkebun saja, kita buat apa? Jangan macam ni. Stop. Arahan, you boleh beritahu atasan. Sudah beritahu. Pekebun sedang nak berunding. Saya sudah beritahu. Jangan. Tapi kita tak ada dapat selain ini. Saya bukan tak duit, semalam saya juga wajikan. Saya tahu, tapi semalam kami tak tengok you terbang macam ni 30 tahun, 40 tahun. Saya ingat 4 tahun punya pokok terbang. Kita semua dapat terbang. Semua macam mana nak cari makan. Ini sudah 60 tahun mereka bukan penceroboh. Habis 5 bintang lah. Habis jalan macam terbang. Minta apa? Tak payah kita boleh lampas. Kalau macam tu cakap kita mati apa? Tapi itu pokok tak ada salah. Tak boleh tumpah kawasan. Mereka suatuannya tahun. Jadi kita tak boleh nyawa. Tak boleh ikut arahan yang salah. Ada melanggar PNG adalah pengkhidmat kepada rakyat, bukan sahaja government. Tapi itu arahan yang kami terima. Arahan. Okey, you sekarang you stop dulu dan you pergi tanya MBU cakap ada banyak pekebun membantah ini tindakan. Berhenti dulu. Banyak lagi sekarang lagi mau naik. Kita nak macam mana? Jangan ada komplain. Bagi boh. Tadi saya keluar. You call bos cakap yang ini yang pekebun meminta tangguhkan semua tindakan dan operasi dulu. You terbang macam ni, satu pokok dah 40 tahun baru nak besar sikit. You 2 minit boleh terbang satu pokok. Jadi sebab kita perlu berkebun di sini. Kita berkebun sekali macam saja. Kan minta sekarang kau bagi dia orang atas. Yang bagi arahan aja. Kau berkebun di sini berkebun. Dia salah apa? Kita mau. Pokok lagi tak salah. Bukan hanya arahan. Ini semua kita mau. Ini tidak berperi kemanusiaan. Kau baca kalau soal dekat kita tak mau. Baca dengan kerjaan kita mau. Itu ya. Kita tak salah, ini pokok ada salah kah? Alam kita tanam 80 tahun lah. Okay, you call. Lăng chừng đi hả? Lăng chừng đi. Lăng chừng đi. Adik paling di sini saya ingin cakap dengan dia.嘅，我哋企緊有牙欄嘅同軍官一齊急雞。我呢度牙欄嚟啊！玩到爛晒。成班冇牙欄嘅。
各位，我们现在在这个 Facebook Live 我们现在在这个榴莲送来双溪激流的榴莲山里面，他们在上面砍着榴莲，继续他们的砍榴莲的行动。我们全部农民在这里，我们要阻止这个行动，太不应该了，太丧尽天良了。这些榴莲树是50-60年才慢慢的可以有这样好的这个有规划、有规模的榴莲园，为我们的国家经济、地方经济做出了多少的贡献。今天他一声不响就来砍，连 notice 都不给。根本就是毫无人情可言，根本就是丧尽天良。现在我们在跟这个执法部队在对峙，我们在谈判 ，OK， 我们是不会放弃的。所以大家可以看到说，这里是榴莲山啊，多么多农民可以给大家看看啊，这农民在这里，他们都是全部这里耕种了几十年。我们能够怎样？我们能够有什么，我们就要抗争。该我们叫执法部队一定要先暂停这个行动。什么是不可以谈的？他们是本地人吗？不是。如果也是本地人，这么大规模吗？这么多年谁不知道？啊，这么多年前这些执法部队进来的时候，难道不知道这些榴莲园被开发的吗？是因为农民在政府的鼓励下去种的，种了之后去申请。Kalau tanya MB pun kenal saya, nama saya Ben Nikam. Saya saudara rakyat Pahang. Kan? Jadi kita datang sini, kita nak tahu lokasi itu di mana, kan? Ini kalau macam pihak masuk pun, operasi nanti kita kan ramai pun kita satu hari. Telefon nanti jadi belum. Tak, kita je yang boleh sekat yang lain. Kita ke sana dulu, ke sana balik. Kalau kita pun daripada sana. Dapat tadi, cik cakap nak sampai sini kau tahu operasi. Kita mau maju. Tak apalah, tadi pun kita dah kena macam mana. Kalau dia minta patah balik, dia tu je. Saya faham begitu. Tapi saya terkilan nak. Apa saya minta orang boleh langgar kita betul mahkamah. Orang boleh langgar titah sultan. Kami nak lalu jalan ni pun nak pun tak boleh Kita minta sampai tu. Sekejap. Kita panggil semua kejap ramai sini. Dan kebetulan kita nak bercakap. Saya pun dah bercakap lama dengan tuan. Kita nak bercakap kat dalam ni je. Dalam kawasan. Boleh tak? Orang bukan tahu ni pun kawasan. Kan bila dah video macam ni. Ni boleh tak? Kenapa tak tahan? Saya tengok Cina keluar masuk. Kita tak tahan. Kita nak buat video sikit. Kawasan operasi batu tak boleh masuk. Semua pun tak boleh masuk. Ini kawasan operasi ni tak boleh masuk. Kami tak boleh masuk bagi kawasan operasi. Betul tuan? Betul tak? Dia tak boleh masuk kan? You masuk apa bikin? Tak, you masuk apa bikin? Ada geran. Ada geran? Ada. Mana geran? Mana geran? Mana geran? Mana? Bincang luar, cuba bincang luar. Ada, tak boleh masuk. Kawasan ni kawasan operasi. Tak boleh. Balik. Kalau Melayu tak boleh masuk, you pun tak boleh masuk. Pusing. Boleh dalam. Siapa kasih geran masuk sekarang? Pejabat tanah. Tak, pejabat tanah. Siapa kasih geran sama you? Pejabat tanah. Jalan. Kau tanya saya baru cakap mau jalan. Jalan. Aku jalan kan? Dapat budak muda yang melawan. Dapat. Kita tak boleh masuk, diorang pun tak boleh masuk. Kawasan operasi. Kita buat press conference sikit. Kita blok. Bila kawasan operasi tak boleh masuk. Kita kena awalkan yang kawasan ni adalah kawasan operasi. Tuan. Sembang depan kita kan? Tuan, depan ni tuan. Sembang depan kita. Kita kena buat press conference sikit. Nak maklumkan yang kawasan ni kawasan operasi dan tak ada siapa pun boleh masuk. Tak kira siapa pun. Berkebun ke, pencerobong ke apa ke. Anjing, berternak anjing ke apa ke. Jom kita kumpul. Kita bagi Tok Cindai Duka cakap. Ni wakil pada saudara rakyat cakap. Jom, ramai kita. Ya. Kita ramai. Semua kumpul belakang. Kita bagi ramai. Tunggu. Sini. Dapat. Kita dapat kat Sam. Masuk. Tunggu lah.
Adukan dia. Bagi dia lepas. Dia nak lalu. Operasi penguasaan bagi pemusnahan durian haram dalam daerah Raub telah dijalankan bermula pada 8 April 2025 dengan kekuatan seramai 150 orang dengan pelibatan pelbagai agensi daripada Unit Penguasaan Negeri Pahang, Pejabat Hutan, Pejabat Tanah dan Daerah Raub, serta juga bantuan kawalan keselamatan daripada IPD Raub serta pasukan Gerakan Am Galing. Penguasaan kali ini tertumpu bagi pemusnahan durian-durian haram seluas lebih kurang 500 ekar, yang mana pokok-pokok durian haram ni berumur daripada 5 tahun sehinggalah ke 20 tahun. Kawasan-kawasan penguasaan ni seperti yang mana dimaklumkan oleh pihak YB Parlimen Raub sebagai satu kawasan yang terlibat dalam pertikaian perintah mahkamah merupakan satu tomahan. Kerana kawasan-kawasan tersebut ini telah dibuat semakan melalui Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan telah mengesahkan kawasan ini bukan kawasan pertikaian, dan juga kawasan ini tidak terlibat dalam mana-mana skim pemutihan bagi mendapatkan hasil negeri lah. Jadi tindakan penguasaan ini telah diangkat ke pihak penguasaan negeri dan telah mendapat kelulusan untuk dilaksanakan tindakan penguasaan secara pemusnahan keseluruhan. Selain itu, pada Februari 2025 yang lalu juga, Kepala Duli Paduka Baginda Sultan Pahang telah bertitah supaya tindakan penguasaan keras diambil kepada semua penokah haram tanpa kompromi, without fear and favour. Dan sejurus selepas titah itu jugalah Pihak Penguasaan Negeri telah mengarahkan supaya penguasaan ini dijalankan dan diteruskan sehingga keseluruhan kawasan tanaman durian haram Raub dapat diputihkan dan hasil-hasil negeri ini dapat dielakkan daripada terus. Dalam daerah Raub telah dijalankan bermula pada 8 April 2025 dengan kekuatan seramai 150 orang dengan pelibatan berbagai agensi daripada Unit Penguasaan Negeri Pahang, Pejabat Hutan, Pejabat Tanah dan Daerah Raub, serta juga bantuan kawalan keselamatan daripada IPD Raub serta pasukan Gerakan Am Galing. Penguasaan kali ini tertumpu bagi pemusnahan durian-durian haram seluas lebih kurang 500 ekar, yang mana pokok-pokok durian haram ni berumur daripada 5 tahun sehinggalah ke 20 tahun. Kawasan-kawasan penguasaan ni seperti yang mana dimaklumkan oleh satu kesalahan di bawah Seksyen 186 menghalang kami penjawat awam daripada menjalankan tugas. So, tuan-tuan dan perempuan boleh ditangkap dan dipenjara tidak lebih daripada 6 bulan dan tidak kurang denda boleh kena 1,000. Itu saya bagi putusan di bawah Seksyen 186. MP Raub kan dia sahaja untuk mewujudkan Perkataan MP Raub itu suara peribadi, tidak dipersetujui oleh mana-mana dalam kerajaan, apalagi dalam Jemaah Menteri. Dan soal pelantikan itu seperti mana kita tahu boleh bicara Perdana Menteri dan itu tidak termasuk dalam perkiraan. Ada Menteri Agama, ada Menteri Perpaduan, ada Jawatankuasa Harmoni yang mewakili semua kaum, semua agama. Saluran itu naik darah juga banyak orang menceroboh tanah di Pahang ni. Sudah sampai masanya kita berkeras dengan mereka-mereka yang mencerobohi tanah-tanah di negeri Pahang ini. Kita akan bertindak sedemikian dan kita akan selesai secara baik. Dan itulah hasrat saya supaya kita semua dipelihara dengan penuh kesejahteraan, dihidup dengan penuh kesejahteraan dan segala kekurangan kita akan atasi secara baik.